benda ni adalah maklumat yang sangat-sangat bagus untuk dikongsikan. Sebab apa? Mungkin selama ini sebagai rakyat Malaysia, kau rasa apabila kau ditahan dekat roadblock ataupun kau ditahan di pihak polis, beban untuk tunjukkan lesen kau masih hidup dan juga road tax kau masih hidup adalah pada diri kau. Maknanya kau kena tunjuk kat kereta kau, ni road tax saya. Kau kena tunjuk kau punya lesen ni, lesen saya masih hidup. Tak kisahlah melalui MyJPJ ataupun melalui physical license. Tetapi kenyataan daripada Menteri Pengangkutan baru-baru ni berkenaan dengan beban pembuktian. Siapa sebenarnya yang mempunyai tanggungjawab untuk buktikan sama ada lesen kau dah mati atau belum, okey? Dan mengikut kenyataan daripada menteri sendiri bahawasanya apabila kau ditahan dekat roadblock ataupun kau ditahan oleh pihak polis dekat mana-mana, sekiranya pihak polis nak kata bahawasanya lesen kau dah mati ataupun road tax kau dah mati, mereka kena ambil maklumat ini dan kemudiannya semak bersama-sama dengan sistem yang ada dengan pegawai-pegawai ini. Contohnya, sekiranya nak check sama ada lesen kau masih hidup atau tidak, dia boleh tap saja nombor IC kau dalam sistem mereka untuk check sama ada kau punya lesen masih hidup ketika itu atau tidak. Ataupun sekiranya nak tengok sama ada kereta kau ni ada insurans dan road tax atau tidak, dia boleh semak nombor plate kereta ini dan tengok rekod JPJ sama ada road tax dengan insurans bagi kenderaan ni masih hidup ataupun tidak, okey? Dan sebenarnya benda ni adalah maklumat yang sangat-sangat bagus untuk dikongsikan. Sebab apa? Sebab memang inilah undang-undang yang sepatutnya jadi. Sebab apa? Sekiranya ada orang mendakwa kita, menahan kita, mengatakan bahawasanya lesen kita mati, road tax kita mati, insurans kita mati, beban untuk membuktikan perkara itu adalah kepada mereka, bukan kepada kita untuk membuktikan kita tidak bersalah. So, kudos kepada Kementerian Pengangkutan kerana menegakkan perkara ini dan syabas kepada Menteri Pengangkutan kerana highlight perkara ini untuk pengetahuan rakyat semua, okey?